Hai, Assalamualaikum Hampa. Welcome to my channel. Okay, hari ni kami nak bawa Hampa ke Asahan Melaka dan Tangkak Johor. Sebab sebelum kami dia ada event. Kena sampai sana dalam pukul 7. Sebab tu betul awal pagi. Sampai je terus kami breakfast roti canai. Okay, inilah tempat peserta event tu berkumpul, iaitu Kompleks Japirun Asahan Melaka. Sebenarnya ni event racing kereta. Kereta akan racing, dia buat laju dalam kawasan feeder yang terdekat lah. So boleh tengok lah macam-macam jenis kereta yang akan bertanding nanti. Cantik-cantik. Okay, siapa yang minat kereta ataupun minat motorsport, memang sesuai lah mai tengok event macam ni. Okay, time ni depa break. So kami pun nak ke Tangkak sebab kami punya hotel dekat Tangkak. Tu je hotel terdekat yang kami jumpa. Homestay banyak je tapi kami tak mahu ambil homestay sebab duduk berdua je kan. Rugilah nanti. Tengok kiri kanan ada hutan je kan. Sebab memang depa racing dalam kawasan Kedah pun. Sebelum check-in, kami singgah makan dulu dekat kedai dekat kawasan stesen bas Tangkak. Ada kawan cadang lah untuk try asam pedas kat kedai ni. So kami pun cubalah asam pedas ikan pari Johor. Rasa dia memang sedap ya, tak dinafikan. Okay, lepas makan kami ronda-ronda juga dekat Pekan Tangkak ni nak tengok apa yang best. Kami perasan kat sini ada banyak kedai kain Ella. Okay, dah cukup masa kami pun pergi check-in dekat hotel kami iaitu Mawadah Inn. Hotel ni hotel bajet je, dia duduk kat kawasan pedalaman sikit. Masa sampai tu kami macam confused sikit lah sebab dalam website dia punya cat colour orange, tapi mungkin lama kan, mungkin website lama. Ni cat colour pink pula. Okay, dah dapat kunci, kami terus je angkat-angkat barang masuk dalam bilik. So kita buat room tour sikit lah, tengok apa yang best kat bilik ni. Okay, masuk-masuk je akan nampak katil queen untuk dorang. Lepas tu akan nampak sejadah. Baguslah sediakan sejadah. Lepas tu ada TV. Lepas tu ada meja kecil ni lah untuk letak barang sikit. So kita tengok toilet dia pula. Okay ke tak? Toilet nampak macam agak lama lah. Bilik pun nampak macam agak lama, tapi okey je sebab kami pun stay untuk 1 malam je. Malam pula kami keluar makan dekat Pak Maon Western Tangkak. Tak jauh pun dengan hotel kami, dalam 5 minit je drive. Sampai-sampai je tengok ramai gila orang. Kamu risau jugalah takut dapat tempat duduk kan. Tapi Alhamdulillah adalah juga tempat kosong. Kami order mixed platter. Harga dia RM37. Sangat berbaloi, sangat sedap. Lepas check out, kami makan tengah hari dekat kedai Raja Arab Biryani. Johor kan famous dengan nasi biryani. So dah sampai Johor ni takkanlah tak try nasi biryani Johor pula kan. So kami order nasi biryani kambing dengan nasi biryani ayam. Memang sedap ya. Sebelum balik KL, kami singgah dekat Port Bergambak Gunung Ledang. Tempat viral kan. So kami pun tengah jugalah nak tengok depan mata. Cantik kan pemandangan dia. Kita boleh nampak Gunung Ledang kat belakang tu. Okey, itu sajalah puasan kami untuk kali ini. Bye bye.